Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosemary pagi-pagi ni nak pergi tawaf dekat Kaabah. Ni Ibu Rosemary tengah tu. Ni rumah kita. Ini rumah kita. Yang pokok apa itu? Ni rumah sudah siap, tinggal cat aja ini hari. Okey, dah kering, cukup kering. Nanti tembok tu saya kira akan cat putih. Semalam kita dah tebang pokok ni. Okey. Tengok nanti Isam kalau mau bikin apa menarat nak di pokok ni, boleh. Ini karyawan-karyawan nak pergi membantu. Nak pergi membantu bencana ni, nak bekerja amal. Semoga amalnya diterima Allah SWT, diberkati hidupnya. Ya, ni homestay kita. Homestay kita berhadapan dengan Kaabah. Ini pun ada tempat lihat. Kaabah. Homestay kita sudah mau siap. Nanti lamannya sudah dah, rumahnya dah kokoh siap. Besar juga 3 bilik. Ini batu safarnya. Batu safar Marwah. Ini keadaan laut sudah diberi. Ini Kaabah. Inilah suasana Kaabah. Dah dibikin tempat istirahat. Jadi pagi ni kita pergi banyak berkeliaran motor pagi. Ni. Ni keadaan laut sekarang dikeringkan sebab tengah proses dia punya ni penambakan laut. Ini ya, ini nanti untuk pesta-pesta di laut. Dan ini Kaabah. Ini Kaabah. Ini nanti Bukit Safa dan di sini akan di Bukit Marwah, nanti akan diproses lagi sini. Bukit Marwahnya di sini. Ini untuk jeti. Kalau orang nanti naik sampah naik apa, akan dibuat jetinya di sini. Ini proses. Tengok proses cantik. Ini akan dicantikkan laut ni. Untuk para penonton nanti akan hadir di sini. Duduk santai sini. Itu rumah kita. Itu rumah kita ada sebelah. Dan kita boleh santai di sini. Sambil menengok Kaabah. Ada Kaabah. Kaabah ada di belakang kita. Okey. Dari Kaabah kita boleh menambah memandang ke laut. Ini dari Kaabah. Ini kedudukan rumah kita. Kalau tengok dari depan Kaabah.
Itu homestay kita. Oh. Ni ada musala. Ni apa, hari-hari salat dari rumah kita ke. Terus ni laut dengan dikeringkan. Sana apa proses untuk mencantikkan akan ditambah keliling seperti ni batu ni. Ni lah. Jadi kita boleh nongkrong pagi-pagi. Lepas minum kita dari homestay ke bawah. Okey, cantik. Okey. Sekarang kita tawaf. Kita beritahu dekat Kaabah. Tu mami Bu Rosemary nya tu tengah call kawan, call anak-anak pakai wifi Kaabah. Okey, jom jalan. Jadi ini orang memang masyarakat untuk bantu. Sekarang tengah kumpulkan dana-dana untuk bantu orang-orang miskin, orang-orang yang terkena bencana. InsyaAllah kita ada rezeki, kita bantu sahabat-sahabat kita, ya, bantu sahabat-sahabat kita yang terkena banjir apa, bantuan. Sekarang kita keliling Kaabah. Tawaf. Bagus. Ya Allah, semoga Allah. Itu yang depan itu. Ini kelilingnya. Ni suruh di bawahnya. Karyawan. Ui. Bantuan. Inilah bantuan untuk mau dihantar pada korban bencana. Ini pahala rezeki orang. Rakyat. Kerajaan tak ambil peduli. Pemerintah tak ambil peduli. Rakyat yang ambil peduli untuk membantu masyarakat yang terdampak. Itu dermawan-dermawannya.